Geng, saya kena pergi geng daripada sini geng. Dekat pokok tu geng, nampak. Assalamualaikum geng. Selamat pagi geng. Kita berjumpa kembali geng. Kepada korang yang baru jumpa channel ni, jangan lupa subscribe geng Dan tak lupa juga kepada korang yang tengah menonton video ni, saya doakan korang sentiasa dalam keadaan sihat dan dimurahkan rezeki, insya-Allah, amin. Okey geng, hari ni saya nak repeat balik geng. Spot cabang Y. Okey. Ni spot cabang Y. Ni Sungai Beranang, yang sana tu Sungai Semenyih geng tapi hari ni saya tak solo geng. Kita ada sahabat kita, sahabat daripada episod lepas, join kita sekali lah. Tengok geng, awal gila dia sampai geng. Saya lambat sikit lah geng. Betul-betul semangat dia. Dia katanya dia nak lesen baung geng. Dia belum lesen baung lagi, tak apa, insya-Allah hari ni ada rezeki dia lah. Okey geng, apa-apa pun kita layan geng Jom. Kau apa sampai ni? Awal tu. Daripada itu hari ni baru nak mancing. Ya. Memang tunggu Sabtu lah. Saya macam biasa lah geng. Pakai minum body fat. Minum kecil-kecil, lepas tu modify dia punya lidah dia. Baru dia boleh selam dalam. Baru action dia cantik geng. Dia boleh potong air deras, dia tak berpusing. Jom kita lancar geng. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Hari ni geng, kita main retrieve halus je geng. Target kita tak kisahlah ikan apa, tapi target utama memang baung lah. Kita biar hanyut dulu. Sekejap lagi kita retrieve slow sikit. Kita main halus je. Tak ada nampak boiling lah hari ni geng. Air dia tu jernih. Apalah, family first. Sahabat kita Abang Nas, dia kena gerak dulu geng. So saya terpaksa sendiri lah, sebab dia ada urusan yang perlu diselesaikan. Semoga dia memudahkan segala urusan lah sahabat kita tu. Mudah-mudahan, amin. Kita just main hanyut. Lepas tu kita manfaatkan arus sungai ni geng. Sebab nak berdiri kat tebing-tebing dah panas lah geng. Saya duduk bawah pokok ni lah.
strike ni. Baung ni. Kan bau. Sebarau ke? Sebarau ke? Sebarau ke? Geng, ni ikan apa ya, geng? Alamak, saya ni ikan tak apa nak kenal sangat lah, geng. Nampak kan? Alhamdulillah. Saya ingatkan baung ni. Okey, geng. Tadi tu ikan apa, geng? Adakah kelas siam? Saya tak berapa kenal sangat lah, geng. Korang tolong komen bagi tahu tu ikan apa. Minta maaf sangat lah saya. Aduh, saya betul-betul macam tak kenal lah ikan ni. Malu, buat malu je mancing tapi tak kenal ikan. Saya duduk bawah pokok ni, geng. Saya main just main hanyut-hanyut je. Kita try. Lepas tu dapat naik lah ekor, naik seekor tu. Komen, geng. Ikan apa, geng? Okay, kita meluncur lagi. Okey, geng. Sampai situ je lah untuk hari ni. Kat sini dapat seekor je. Daripada pukul 8 rasa tadi. Pukul 8 sampai pukul 11. Dah panas lagi. Tak ada boiling pun tak banyak. Tak ada rasa ni. Dapat satu je, geng, ni. Itulah hasil untuk hari ni. Geng, kita akan sambung bila-bila kat tempat lain pula kot. Air dia memang jernih habis air. Lepas tu surut habis. Sampai nampak dasar, geng. So, kita jumpa lagi, geng. Pada korang yang dah menonton daripada awal sampai akhir tadi, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak, geng. Dan jangan lupa tekan butang subscribe, geng. Okey, geng, kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum, geng. Selamat pagi. Okey, geng. Saya dah sampai dekat spot cabang. Kita try kat sini lah. Sebab belah-belah sana tadi semua tebing-tebing tu tak boleh nak turun lah, geng. Air pun deras. So, saya agak okey sikit. Tapi, geng, saya nak turun. Lepas tu saya nak turun tadi. Lepas tu dekat situ saya nampak macam ada ni lah, geng, tali pinggang lah. Sebab dia berkilat. So kepada siapa-siapa yang tahulah spot ni, yang pernah mancing kat spot ni kan, dekat batu-batu ni, korang hati-hati korang kena tengok-tengok saya selalu tengok Abang Misai punya. Abang Misai kadang-kadang dia lepak sini. So saya harap pemancing hati-hatilah sebab saya nampak tadi kelibat dia kat situ. Okey, geng. Video yang footage yang awal-awal tadi tu, ikan tu saya dapat kat sini lah, geng. So saya repeat balik kat spot sini. Dan lepas tu saya tanya, geng, grup SPIA ni ikan apa. Dia kata, orang ramai kata ikan pipi merah. Okey, geng, ikan pipi merah nama dia. So ikan tu agak rare jugalah kat sini. Sebab daripada kecil saya mancing sampai dah tua, saya tak pernah dapat lagi ikan tu. So itu baru first time lah saya dapat ikan tu. So itu rekod peribadi saya lah, dapat pipi merah dekat Sungai Semenyih Beranang. So kalau korang pernah dapat ikan tu, korang komen, geng. Itulah dia ikan dia. Saya baru first time dapat, geng. Alhamdulillah. So jom kita mancing lagi, geng. Stay tune. Layan, geng. Hari ni agak special sikit. Saya ada buat satu gewang, geng. Tengok, geng. Gewang ni kecil je. Saya buat saiz 25mm. Hari ni kita nak try hanyikan dia. Boleh ke tak boleh? Tengok, geng. Okey, geng, jom kita try. Hihi. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day.
Berat geng. Ikan apakah? Baung kah? Semoganya baung. Berat geng. Oh. Alamak, lucu. Astagfirullahalazim. Baung geng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baung geng. Astagfirullahalazim. Aduh, kalau tak dah hanyir lah geng, saya punya gewang ni. Aduh, sebab dah lucut geng. Confirm dia culasnya. Besar juga baung tu. Geng, saya dah 2 kali dah lucut geng. Allahu Akbar. Tadi saya tersalah tekan rekod pula. Aduh, tak dapat footage tu geng. Tak apa, kita try lagi geng. Oh geng. Allah, tak melekat. Ya Allah Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, apa telah terjadi ni geng? Ya Allah, tak melekat. Aduh. Geng, dah 3 kali geng saya miss. 2 kali lucut, sekali tadi tak melekat. Allahu Akbar. Okey geng, saya nak ambil kesempatan ni sekejap. Sebenarnya ni video terakhir lah. Bukan video terakhir, saya sebenarnya nak rehat seketika dalam sebulan atau 2 bulan gitu. Sebabnya wife saya geng, wife saya dia dah hampir-hampir due date nak bersalin anak kedua geng. So kepada korang subscriber saya harap korang janganlah tinggalkan channel ni geng. Sementara menunggu konten yang baru lah. So saya minta korang semua yang menonton ni, harap korang boleh doakanlah semoga isteri saya dipermudahkan urusan persalinan dia geng. Okay geng, lepas tu kot-kot lah kalau korang sudi hadiahkan saya subscribe geng. Sebab untuk anak kedua saya ni, saya sangat-sangat berterima kasih geng. Okay geng, stay geng. Jom geng, kita sambung mancing. Allahu Akbar. Ya Allah, dah masuk 4 dah geng. Ya Allah, apa yang telah terjadi ni? Ya Allahu Akbar. Geng, dah masuk 4 dah geng. Semua gewang yang saya buat ni, tak tahu lah apa masalah gewang ni, kenapa tak lekat. Ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ketuk kan, tapi aduh tak lekat. Dia dah ketuk lah tadi geng, tapi tak lekat. Ni melekat geng. Besar-besar. Tolong jangan lucut ya Allah. Kenapa? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong jangan lucut lagi ya Allah. Berat lah geng. Macam sebarau geng. Besar tu. Oh, baung geng. Baung geng. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar bang kawan, sabar kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baung geng, solid. Tengok geng, gewang buat sendiri saya dah hanya geng. Dapat baung kuning.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bawang kuning geng. Alhamdulillah akhirnya. Mana Abang Misai ni? Abang Misai, baru tengah galak ni. Datanglah sini. Okey geng. Sekarang ni saya kat spot ketiga. Saya repeat spot ni lah. Kalau korang ingat balik, saya pernah casting kat sini, jambatan pecah. Kalau korang perasan dekat bahagian sana lah, kalau korang pernah tengok pancing Abang Misai punya video, yang mancing dia terjun, lepas tu dia masuk dalam air kat situ lah geng. Okay geng. So saya nak try spot ni. Itu hari video lepas kan, korang pernah tengok saya pernah casting kat sini. Lepas tu saya casting tak sampai berapa minit pun geng. Lepas tu ada orang datang, dia jala. Sebab tu lah saya waktu tu saya bergegas balik tu. So kali ni saya nak repeat balik lah. Okay, layan geng. Okay geng, sebelum tu saya nak pesan lah kepada siapa-siapa yang tengok video saya ni, yang kenal tempat ni, yang korang mancing ke waktu bila lah, malam ke kan, korang kena hati-hati geng sebab nampak ni geng, saya jumpa apa geng. Korang nampak tak ni? Tahu tak tu apa tu geng? Itulah kulit tali pinggang geng. So kita kena berhati-hatilah kalau setiap kali kita mancing kat mana-mana. Okay geng. Tadi kat spot sana pun saya ada nampak tali pinggang tu. Itu sebab tu saya tak banyak duduk bawah pokok tu. Biasa saya duduk bawah pokok tu. Abang Misai pun biasa duduk bawah pokok tu. So hati-hatilah Abang Misai kalau Abang Misai tengok video ni. Okey, jom kita sambung mancing geng. Geng, yang pancing Abang Misai tu, yang diorang dia terbang tu kat situ lah geng. Lepas tu dia masuk dalam air tu. Sini lah geng. Korang kena tengok video pancing Abang Misai. Subscribe dia sekali geng. Ada ketuk geng, tapi tak lekat. Geng, saya kena pergi geng daripada sini geng. Saya kena pergi daripada sini geng. Geng, saya kena pergi daripada sini lah geng. Dia dah suruh saya balik ni. Okay geng, saya tunjuk kat korang geng. Dekat pokok tu geng, nampak ada tali pinggang geng. So korang mancing kat sini malam-malam, hati-hatilah ya. Saya zoom sikit geng. Nampak tu, dia dah turun bawah. Kita lalu kan. Ya Allah. Okey geng. Nampaknya sampai situ je lah waktu memancing saya untuk video kali ni geng. Dah pukul 11 lebih ya geng, nak masuk pukul 12 dah. Hasil saya dapat satu je. Lucut tadi banyak betul lucut geng. Ya Allah, tak tahulah nak buat macam mana, tak ada rezeki geng. Okey geng. So lepas ni agak lama sikit lah saya tak upload konten geng. Sebab yang saya cerita tadi tu lah. Saya harap korang stay je lah kat sini, okey. Dan jangan lupa subscribe geng. Siapa yang tengok video ni, subscribe geng. Jangan lupa subscribe geng Okey geng. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti geng. Tunggulah, akan datang geng. Okey geng. Yang dah subscribe tu, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan yang dah menonton daripada awal sampai akhir tadi pun, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak geng. Okey geng. Akhir kata daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao geng.